Assalamualaikum. Kali ini Pak Long berpeluang bersama dengan Club Healing Muhammad Noor ke Batam, Indonesia. Tiba kami di Situlang, Johor Bahru. Kami mengambil feri menuju ke Batam. Perjalanan feri daripada Situlang Johor Bahru ke Batam masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke Batam, Indonesia. Dua tingkat ini dilengkapi dengan sistem hawa dingin dan sangat selesa bagi para penumpang yang ingin ke Batam. Feri ini melalui Selat Tebrau di mana di kiri dan kanan terdapat 2 negara iaitu Malaysia dan Singapura. Cantik lah. Setibanya kami di Batam, kami terus ke restoran tepi laut menghidangkan makanan seafood yang sungguh enak. Siapa yang mengunjungi Batam, jangan lupa ke tempat ini iaitu di Pink Sand yang sungguh cantik, terutama di waktu petang di mana terdapatnya lampu-lampu neon yang sungguh cantik menghiasi kawasan ini. Malam pula kami singgah ke sebuah restoran seafood di tepi laut yang sungguh cantik dan makanannya sungguh enak dan harganya sungguh rendah. Selepas makan, rombongan mengambil foto di tempat ini yang sungguh cantik dan sungguh damai. Sekian daripada Pak Long, sehingga kita berjumpa di bahagian kedua Pak Long di Batam.